Siapa suruh kau layer? Kau bukan kaki layer. Nah, saya sebenarnya main juga layer kan. Tak, itu kan cakap kau bukan kaki layer. Tengok malam. Biru merah buka besar. Sini masuk, terlepas masuk sini. Dia libat. Dah untung lah. Yang peta biru. Dia ingat dia nak teruskan. MSCD dua semua dekat bawah. Sekali dia songket. Sekali dia pah. Tak ada merah pun. Tahu tak pun? Sebab dia akan pergi 1000 tik at least. Terus tembus biru. Corner nak long, orang masuk long. Dah dia pergi shot balik. Nak pergi long, dia shot balik. Tak, dia mesti lepas tu shot balik. Kenapa? Sebab merah biru memang tak boleh pergi. Sebab tu cakap cut loss dulu. Tapi boleh tahan dia. Dari bawah sampai itu pasal cakap kenapa kau nak tahan? Cut loss sepatutnya. Maksudnya sebatang hijau dah pergi, cut loss lah dulu. Tu yang saya cut loss tu. Jadi saya cut loss 35 tu. Apa sebab boleh kot. Lepas saya cut loss tu, dia betul-betul naik sikit je. Lepas tu turun je. Kita kata menyesal pula tu kan. Tak, cuba kau tengok ikut Cuba kau tengok ikut isto waktu tu. Garanti untuk. Okay, ready. We got shot. Tak, macam ni kalau kau nak shot pun, bagi aku tengah tinggi. Kan aku dah cakap tadi, nak shot kena isto, kuning, nipis. Faham tak? Kalau nak ikut isto lah. Tapi kalau kau jenis 1-2B atau ikut merah, jalan je, tak kisah. Maksudnya kau bukan ikut isto, kau ikut EMA. Jadi kalau pecah EMA tu aku kat loss lah. Itu yang kena faham kau ni sebenarnya teknik apa. Kalau nak main isto tak boleh, tebal lagi tu. Satu lagi, kalau macam ni kan, contoh dia dah ada height tu, yang merah tu kan. Lepas tu dia sebelah dia tu, dia nak tembus atas, tapi dia tak lepas kan. Saya biasanya 2-3 kali saya dah bantai shot lah. Tak kisah ha. Tapi saya tak ada jadi atas tu kat loss, bukan layer. Tapi aku percaya kau layer. Aku percaya kau layer. Kenapa aku percaya kau layer? Sebab kau akan fikir merah biru jauh gini. Tak mungkin dia boleh naik. Betul tak Tan? Lah kau layer sampai biru, habis tak cukup modal. Salam. Kau dengan siapa kan? Tu. Abdullah. Ya. Faris mana? Tadi dia dekat singgah makan. Singgah makan, sini makan, siapa nak makan? Kau makan dulu lah. Makan. Makan dulu. Sini ada makanan. Makan tu. Makan. Okey, dapur arang masak. Jangan main-main. Besar gila. Tahu dah. Kau beli ke kau buat? Beli je. Lah bukan kau buat. Tan beli je ni. Oh. Ini tak selalu beli kan? Ini mana pasar malam kan? RM6. Betonas. Betonas. Cikgu teka lah berapa harga? Tak tahu. RM15. Oi, mahal je. Gila. Kau masak lah dulu depan. Tak, Petronas memang jualan. Yelah, sebab dia makan komisen. Kalau beli kuih kacuk lah. Ada kuih. Ni tokek kuih. Kuih kapit. Kuih kapit. Kuih kapit yang bukan kapit. Dia gulung je. Aku pun tak faham lah Melayu. Kuih kapit tapi digulung. Tak apa benda dah. Kuih kapit ni original juga sedap. Yang kapit tu. Makan lah. Ni apa weh? Ni apa? Nasi ayam Hainan. Bekas dia lain. Sama dia semua tu. Paris naik kereta lah. Naik bas. La ilah. Dulu naik kereta, naik bas pula. Sebebek tumpang kau. Naik motor sama kawan ada geng. Dia nak balik mana juga. Iyalah, yang Paris saya lah balik. Dia cakap ni nak jalan-jalan tu. Dia naik bas. Tak jalan-jalan, dia pening ke apa? Tak tahu lagi. Jalan-jalan naik Grab tu. Ya ke? Dia sampai pagi tadi. Pukul 2 lebih. Dekat KL. Oh, mungkin ada kawan-kawan dia kot KL. Tak apa, dia beradik dia. Dia kan ramai dia beradik kan. Abang-abang dia
Dia duduk pun dengan abang kan? Mana weh? Ni. Masuk. Makan je tu. Ni. Dah makan kau? Dah makan lah. Kau sorang. Ada tu. One to be juga. Ada. Ada kamu tak tahu. Kau want to be? Tak malas sekali kan. Dah nak buka baru nak malas. Apa? Dah nak buka stop satu-satu malas pula tu. Tak payah. Ada. Tak, kalau macam sini pun, kau tak payah bekas-bekas ni. Kau buat dia bekas besar, nak ambil makan pinggan. Jadi tak membazir. Jimatlah bekas. Budak-budak ni bukan boleh harap semua ni. Dia makan pun bukan banyak. Nak makan berapa banyak? Ini memang tak habis semua ni, aku tahu. Tengok perut tahu. Besok. Perut kau dengan man boleh lah. Orang lain punya perut mana boleh. Wah, beri kuih. Wah ni sambal dia. Sambal pun aku sekalikan dia sebab nak hemat bekas. Tak ada dah, bukan nak jimat, pakai satu bekas besar. Nanti boleh basuh, buat balik. Dia orang boleh makan pakai pinggan. Banyak nasi goreng. Nasi kau dah lah macam kau yang makan. Tengok, kau punya spek. Tu yang payah tu. Hari tu Bukan spek orang lain. macam tak cukup dah itu bos. Yang ni saya lebih-lebihkan lah. Tak ada dia. Ni Kau jangan tak habis pula. Tak habis dia. Takkan boleh habis. Bukan dia sebab ada tambahan nasi cikgu tadi. Oh. Kan. Tak kan? Dia duduk dengan mak bapak. Wow. Duduk, dari isteri. duduk dengan mak bapak tu yang orang cakap sebenarnya tak belajar hidup, Fiz. Wah. Faham tak? Umur apa umur? Betul lah. Hai, muda lagi tu. Iya, 28 tapi student. Kau bayangkan. Sudah. Bila student kau tahulah memang tak ada income lah. Ada hutang. Kau belajar mana? Ini KL. Tak ada. Uni KL jangan main-main dia punya pinjaman. Uni KL jangan main-main. Master. Degree. Welding. Welding. Belajar welding. Welding ML. Kalan fabric logam. Kau nak jadi welder ke kau nak jadi penjara? Tengok muka tak ada lah welder. Welder laut dalam barulah best kau cakap. Betul. Saya pernah buat grab. 2 orang bawa pernah pergi zakat Selangor. Welding dalam laut. 10 tahun bikin betul. Memang itu kan tak masalah dia orang. Kenapa? Bila kau welder dalam laut, kau kena limitkan tahun kau. Dia pergi langgar. Ni tamak ni. Dah jadi 40,000, 50,000. Apa lagi kau nak kalau dah 10 tahun, berapa dah? 4 juta tu. Tak cukup maksudnya kau joli. Mula-mula tak jadi cakap orang ni tu. Ternyata lah abang pelarian anak dia yang dari mahal. Betul. Tak, bukan sebab limit dah sampai limit. Sebab tu jangan lama-lama. Sama lah juga macam orang buat NDT. Yang kerja NDT tu kan. Itu pun bahaya juga. Belum tak kau pun. NDT apa tadi? NDT apa? Aku cakap dia. Bodoh lah. Bodoh lah tu. Apa Nafis NDT? Non-destructive testing. Yang nak test pipe, nak test crack besi semua tu. Sebab dia pakai radioaktif. Memang budak tu mesti tak ada anak. Aduh, jangan cakap ini ke? Garanti. Saya garanti. Ya tu. Engkau punya sperm jahanam. Dia terdedah dengan radioaktif lah. Bahaya siut. Nampak macam best dia kerja. Memang betul best kerja. Kau tengok akibat dia. Baru ni orang kata siapa yang buat minyak wangi pun sama. Banyak anak-anak. Minyak wangi. Siapa lelaki yang suka pakai minyak wangi?
Aduh, aku dah lah baru beli minyak wangi man 11 tahun. 11 tahun tak beli. Pernah baru untung. Maksud dia siapa yang bekerja tu lah tu. Dia memandulkan. Betul ada bahan buat minyak wangi tu memandulkan. First time juga ni tu. First time. Kau anak pun dah ada apa pasal kau nak sibuk. Dia tak kahwin lagi. Tepuk kepala. Yang ada pun tak boleh nak ni. Sebab tu kalau pergi dekat dengan pusat klinik untuk dapat anak ni, klinik apa panggil? Dia nak dibenarkan pakai minyak wangi. Pakai tu kan? Ya. Ha. Dia tak kena sperma kau mati kan? Kan kena nak cari sperma kan? Bawa minyak wangi. Apa dia? Kesuburan. Ni. Kita pakai minyak wangi. Dia kena naik dulu tak? Dia kena naik dulu. Sebab yang file ni. Kan nipis tu. Bagi dia naik dulu, nanti baru lampas balik. Kena nipis ni. Apa? Oh, kunai nipis tu? Kunai nipis tu dah untung kan pun. Kalau banyak wih. Belum kan? Ha? Pakai ni. Aflah, saya ingat apa lah? Shot. Sistem bodoh je tu. Hai, dah pula. Dah makan. Sistem bodoh apa kau ni? Mana? Sistem bodoh apa? Sistem bodoh. Sistem bodoh okey. Kalau sistem bodoh, kau patut untung lah. Sebab dia satu hari ada 30 entry. Tapi kalau kau tak berhenti, mungkin jadi loss lah. Kau tak tahu nak berhenti. Saya lemah kat AR tadi. Kalau lemah kat AR, jangan main AR. Apa yang susah kan? Saya tengok terminal loss semua dekat AR. Jangan main AR. Maksudnya kau tak sesuai AR. Dia jadi bodoh lama datang balik. Bukan. Kadang-kadang orang tu AR. Tapi dia nak fikir buy sell. Buy sekejap buy sell. Padahal AR kau kena fikir satu trend ni yang kau nak main. Kau tak boleh buy sell itu stop. Kalau orang AR long ni lah. Kau fikir utamakan long je. Kalau short je. Sebab tu AR. Pagi tadi saya kata masuk AR 500 ni kalau saya kat long. Itulah. Salah. Padahal kalau kau main isto, kau dah tahu silap tu terang. Betul tak? Betul. Isto tu dah berubah warna. Aku dah salah ni. Cabut. Ada. Ding. Kau datang dengan siapa? Orang ibu Lah. Yang kau tak ikut ni kenapa? tinggal pas. Aduh. Tak apa, sawit tengah mahal tak apa. Nah, besok masuk. Dia tak perhati je. Lain kau datang kan, kau ajar betul. Dia atas motor kot. Dia jadi ayah kan. Aku cakap ke? Apa-apa. Anak berak lah. Aduh. Jauh. Okay. Makan. Odin. Makan tu. Ada Nasi ayam Hainan. Okey, dapur arang yang buat. Makan. Handsome lah, Bes. Kamu bagus. Dia duduk sebelah gua mana? Tak nak. Dia duduk Satu sebelah hakim. dia berdengki betul dia kan ni. Ni juga tak ada ni. Oh, Faris belum lagi. tak sampai ni.